menjadi hamba Allah yang taat, patuh dan tunduk kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertemuan kita dengan Ramadan ni adalah suatu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa taala pilih kita daripada sekalian ramai manusia, maka Allah Subhanahu wa taala bagi lagi peluang. Pada tahun ini 1447 Hijrah, kita Allah taala panjangkan umur dan Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah suatu pertemuan yang bukan sia-sia, yang mesti kita ambil segala intipati, keistimewaan, kelebihan, fadilat, ganjaran, gandaan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khutbah yang khatib bacakan sekejap tadi, penuh dengan informasi, penuh dengan petunjuk, dengan panduan, kelebihan dan keistimewaan. Satu ketika Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika mana ada dua orang sahabat baru memeluk Islam. Sahabat yang pertama ni, dia apabila selepas daripada memeluk Islam, dia pergi perang fi sabilillah, maka dia syahid, mati dia pada tahun tersebut. Sahabat yang kedua ni hidup lagi setahun selepas daripada tu, kemudian dia meninggal dunia sakit biasa. Satu hari, satu malam, Allah Ta'ala bagi mimpi kepada Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah. Dia tengok dua sahabat ni, sahabat hak mati sakit biasa ni masuk syurga dulu daripada sahabat hak mati syahid sebelum daripada tu. Padahal dia mati dulu. Sahabat hak mati syahid ni dia mati dulu. Sahabat hak sakit biasa tu dia mati setahun selepas daripada itu. Maka Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah, dia pergi menceritakan mimpi dia ni kepada Nabi SAW. Dia heran sikit lah. Biasanya orang mati syahid ni masuk syurga awal lah, moga dia pahala besar. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata, bukankah dia hidup setahun lebih lama selepas itu? Maka sahabat menjawab, benar. Maka Nabi SAW bertanya lagi, bukankah dia sempat bertemu dengan Ramadan, lalu dia berpuasa, dia melakukan solat dan sekian banyak sujud dan amal soleh pada tahun itu? Benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, maka darajat antara keduanya adalah lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Tuan-tuan, pertemuan kita dengan Ramadan adalah suatu pertemuan yang cukup hebat, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengajaran daripada hadis ni, siapa dia yang bertemu dengan Ramadan, jangan dia sia-siakan Ramadan yang hadir menyantuni kehidupan dia sebagai suatu tetamu agung Allah Subhanahu wa taala yang datang membawa 1001 hikmah, keistimewaan dan fadilat, sehingga orang yang bertemu dengan Ramadan, mereka menjadi suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila datangnya Ramadan, maka lebat dengan ibadah-ibadah dan amal soleh